Eh, macam kenal je. Pergilah Teguh. Hai korang. Oh, hai. Korang buat apa ni? Kita kat sini buat assignment. Oh, buat assignment. Ya. Korang tengok cuaca hari ni macam baik je. Jom kita berenang. Boleh, masuk okey. Let's go. Okey, jom kita berenang. Hai, pengetahuan anda berenang mempunyai 4 jenis gaya. Lepas tu, yang pertama adalah freestyle, yang kedua adalah backstroke, yang ketiga adalah breaststroke, yang keempat adalah fly. Terdapat banyak faedah dalam aktiviti sukan. Jom kita saksikan. Nabi, situ ada orang lemas. Ada orang lepas. Ya. Untuk pengetahuan korang, faedah pertama bila kita tahu berenang ialah kita dapat menyelamatkan orang ketika dalam keadaan yang kecemasan. Seperti di kolam, di sungai dan lain-lain untuk menyelamatkan orang yang lemas. Selain itu, apabila kita tahu berenang dengan pengetahuan asas, kita akan tidak berasa panik apabila berlaku kecemasan di dalam air. Jadi, bila ada pengetahuan sedia ada, kita akan lebih selamat dan tidak akan berasa panik. Anda dapat? Sakitnya badan. Hah? You sakit badan? Okey. Faedah kedua, berenang dapat menguatkan otot-otot badan kita. Semasa berenang, kita akan menggunakan hampir semua bahagian tubuh badan kita seperti kaki, tangan, perut dan sebagainya. Apabila kita gerak dalam air, menguatkan otot-otot badan kita kerana air akan memberikan tekanan yang lembut tapi berkesan. Oleh itu, badan kita akan menjadi lebih cekas dan tubuh kita juga menjadi lebih baik dan cekas serta sihat. Besarnya perut. Tak apa. Saya ada jumpa dekat website. Faedah ketiga, membakar kalori. Berenang dapat membakar lebih 5 kalori tubuh selama 1 jam. Badan memerlukan tenaga bagi melawan arus air dan menampung berat badan untuk terus bergerak di dalam air. Maka membakar kalori dengan cepat berenang melibatkan hampir semua otot dalam tubuh. Stretch lah. Sunny, awak apa kat sini? Main air. Main air? Sebab apa? Sebab stres, Sana. asaman berat. Oh, tak apalah. Awak tahu tak apa faedah berenang? Tak tahu. Faedah berenang keempat adalah mengurangkan tekanan kita. Macam mana berenang boleh mengurangkan tekanan kita? Tak tahu. Tak tahu. Tak apa, saya akan terangkan kepada korang. Faedah yang keempat adalah swimming akan merendahkan tekanan kita sebabkan masa kita berenang, kita akan merangsang pengeluaran endorfin. Apa itu endorfin? Awak tahu tak saya? Tak tahu. Tak apa. Saya juga akan terangkan. Endorfin adalah satu hormon, dia akan memberi kita berasa gembira. So masa kita berenang, stres kita akan mengurang. So, Sanying, awak tahu tak awak sekarang nak buat apa? Berenang. Ya, jomlah berenang. Jom. Jadi terdapat banyak sangat faedah berenang. Jadi apa tunggu lagi? Jangan lupa berenang.